Pelakon dan pelawak terkenal era 50-an, seniman S. Syamsuddin menghembuskan nafas terakhir pada usia 84 tahun. Arwah disahkan meninggal dunia di Hospital Universiti Singapura kira-kira jam 10.56 pagi tadi. Isteri Allahyarham Putih bin Esmond dan anak lelaki bongsunya Muhammad Arifin berada di sisi beliau ketika di penghujung hayatnya. Mak bapak saya dah siap mandi apa segala, mak saya nak suapkan makan sarapan pagi lah. Kemudian tu dia nampak bapak saya macam lemah gitu. So lemah, dia pun menjerit lah panggil adik saya. Terus adik saya tengok macam susah sikit dia nak bernafas, tu dia cuba CPR. So tak dapat juga selamatkan, kita panggil ambulans. Ambulans datang, doktor try to revive, dah kasih apa perubatan segala. Kemudian doktor beritahu yang dia tak dapat selamatkan bapa. Waktu tu jam yang dia rekodkan ialah pukul 10.56. Selain uzur, S. Syamsuddin turut mengidap paru-paru berair dan Parkinson. Menurut anak perempuannya, Noridah Syamsuddin, arwah bapanya akan dikebumikan pukul 10 pagi Rabu di Pusara Abadi, Singapura. Sakit biasa, satu sakit orang tua. Saya dulu dia ada bronkitis kan, paru-paru gitu. Tapi yang towards the end ni Parkinson gitu. Very slight lah, like Parkinson, tak berapa berat lah. Tapi lama-kelamaan tu dia dah berumur kan, jadi tak kuat lah. BP dia asyik turun bila dia pergi fisioterapi setiap Rabu. So these few days BP dia turun lah, blood pressure turun. So itulah yang sebenarnya. Pemilik nama Syamsuddin bin Dali ini mencipta kemasyhuran menerusi filem-filem P. Ramlee. Antara filem popularnya termasuk Seniman Bujang Lapuk, Nujum Pak Belalang, Antara Dua Darjat dan Panggilan Pulau. Dato' Aziz Sattar merupakan rakan seangkatannya sewaktu membina kerjaya lakonan di Studio Jalan Ampas, Singapura. Beliau mendirikan rumah tangga pada tahun 1954 dan dikurniakan 7 cahaya mata hasil perkahwinan mereka.